Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang baik untuk semua. Hari ni berapa hari bulan hari ni? Hari ni 1 hari bulan 3 tahun 2026 bersamaan dengan 11, tak salah saya. Tak salah saya kita dah 11 hari dah berpuasa. Alhamdulillah 11 Ramadan. Alhamdulillah 11 Ramadan hari ni kita berpeluang insya-Allah untuk masuk tentang siri syahadah, tentang 15 ayat sujud, dua bahagian yang kedua. Ini adalah bahagian yang kedua tuan-tuan daripada kita membincangkan tentang 15 ayat sujud sebelum kita tamatkan pada minggu depan dan berikutnya insya-Allah. 15 ayat sujud bahagian yang kedua. Tuan-tuan, ayat sujud yang 15 ni bercakap tentang apa? Bercakap tentang ayat-ayat sajdah. Yang mana dalam Al-Quran ditulis perkataan sujud, yasjudun ke, yasjud ke dan bunyi-bunyi seperti itu yang bermaksud sujud. Lalu tuan-tuan digaris di atas perkataan sujud itu dan di hujung ayat ada tanda ini. Ini tanda sajdah. Ini tanda untuk sujud. 15 ayat sujud yang kita nak bincang pada 3 perjumpaan kita ni. Nak bincang 15 ayat yang perkataan sujudnya ada garis di atas dalam mushaf Quran. Kemudian di hujung ayat tersebut ada tanda untuk sujud. Ini tanda apa? Ini tanda sajdah. Ini tanda apa? Ini tanda sujud. 15 ayat tersebut adalah 15 ayat ini. Hari ni kita akan rujuk 5 yang tengah. 5 yang awal kita dah buat pada minggu lalu. Hari ni kita rujuk 5 ayat 6, ayat ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Inilah 5 ayat yang kita akan bincang hari ni. Tuan-tuan dekat Zoom bantu saya. 2 soalan yang mudah, 2 soalan yang saya dah tanya minggu lepas. Ada berapa ayat sajdah dalam Al-Quran? Bantu saya. Ada berapa ayat sajdah dalam Al-Quran? 15. Ada 15 ayat sajdah dalam Al-Quran. Ada berapa surah ayat sajdah dalam Al-Quran? 14. 14. Terima kasih. Pasal apa 14? Sebab tuan-tuan tengok dalam nombor 6 dengan nombor 7, kedua-duanya adalah surah Al-Hajj. Kedua-duanya adalah surah Al-Hajj. Hari ni kita bincang dan kita beritahu kenapakah ada 2 kali dalam surah Al-Hajj ada perintah untuk sujud. So, berapa surah ada ayat sajdah? Ada 14 surah ayat sajdah. Ada berapa tempat? Ada 15 tempat untuk sajdah. Surah Al-Hajj ada perintah sujud 2 kali. Apa dah kita bincang sebelum ini tentang perintah sujud? Tuan-tuan, rebah bersujud, kharru sujada, perintah untuk merebahkan diri bersujud ini, minggu lalu kita dah bincang 9 kesimpulan. Kenapa kita bersujud kepada Allah Ta'ala? 9 kesimpulan ni, hari ni beberapa kesimpulan itu akan disentuh semula. Beberapa kesimpulan itu akan disentuh semula kelas hari ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kesimpulan kita yang lalu, bersujud itu adalah tanda bahawa kita baca Quran dengan tadabbur. Kita meneliti Al-Quran. Kita bersujud sebagai tanda satu orang itu baca Quran, mendengar Al-Quran dengan teliti, mentadabbur Al-Quran. Kita bersujud untuk merendahkan diri. Kita bersujud untuk menzahirkan perasaan takut. Kita bersujud ini untuk bercakap kepada Allah tanpa menguatkan suara. Kita nak berbisik kepada Allah dalam sujud tanpa menguatkan suara. Kita bersujud untuk memohon doa yang benar dan doa yang mustajab kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bersujud untuk menyertai seluruh makhluk Allah yang lain. Kita bersujud untuk menyertai seluruh makhluk Allah yang lain yang bersujud, termasuk para malaikat, termasuk para binatang, tanpa tanda pengabdian diri kepada Allah tanpa sombong. Kita sujud untuk lebih khusyuk bermunajat. Bermunajat ni berbisik lah, mengadu kepada Allah.
Bersujud adalah untuk lebih khusyuk bermunajat kepada Allah dan menangis kepada Allah. Bersujud ini untuk mencontohi perbuatan seluruh para nabi yang terpilih. Semua trademark para nabi daripada Adam sampailah Muhammad, sampailah orang-orang saleh hari ini adalah bersujud kepada Allah. Yang ke-8, bersujud ini untuk tidak mengsia-siakan salat dan untuk tidak mengikut nafsu. Dan yang ke-9, bersujud ini untuk menolak keburukan dan menolak kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini 9 perkara kesimpulan yang telah kita dapat dalam perbincangan kita sebelum ini tentang kenapa kita bersujud. Dan hari ini kita sambung bahagian yang ke-6 ataupun petikan ayat yang ke-6, surah Al-Hajj. Telah saya tekankan tadi, Al-Hajj ada 2 perintah sujud. Al-Hajj ayat 18, ini ayatnya. Kita nak mula awal sikit ayat 15. Okey. Ayat 15, 16, 17, 18, 4 ayat yang kita nak baca hari ini tuan-tuan, untuk bawa pergi kepada sujud sajadah tu, ini adalah ayat surah-surah Al-Hajj yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surah Al-Hajj, kalau saya tanya dia surah Makkiyah ke Madaniyah, maka tuan-tuan, surah Al-Hajj ini separuh daripadanya adalah Makkiyah. Separuh awal daripadanya adalah Makkiyah. Separuh kedua daripada surah Al-Hajj adalah Madaniyah. Berarti separuh pertama turun sebelum hijrah, separuh kedua surah Al-Hajj turun selepas hijrah. Ayat yang kita nak baca ni 15, 16, 17, 18 ianya turun sebelum hijrah. Dengar balik tuan-tuan. Surah Al-Hajj panjang. Surah Al-Hajj ini pecah 2 bahagian. Separuh pertama turun sebelum hijrah. Separuh kedua selepas hijrah. Ayat yang kita nak baca ni, ayat 15, 16, 17, 18, turun sebelum hijrah. Ayat-ayat Makkiyah. Sebelum hijrah turun ayat ini, Allah firmankan kepada kita, Man kana yazunnu an lan yansuruhu Allahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang memang dia sangat-sangat sangka, siapa-siapa yang memang sangkaannya terhadap Allah adalah allan yansuruhu Allah fid dunya wal akhirah, bahawa Allah memang sama sekali tidak akan bantu dia dunia dan akhirat. So ayat ini Allah nak beri satu perumpamaan kepada orang yang berputus harap daripada Allah. Tuan-tuan, sebelum hijrah, terutama sekali tahun-tahun akhir sebelum hijrah, Islam ni kena tindas dengan teruk dekat Mekah. Hujung-hujung akhir dakwah di Mekah tu kena pukul, kena boykot. Lepas boykot tu, jumlah orang Islam lagi sikit. Dakwah pun nampak slow lepas kena boykot tu. Boykot Bani Hashim di Mekah. Maka tu pada waktu tu, Islam berada di titik yang sangat rendah. Rasulullah juga macam tak tahu punca nak buat apa pada waktu tu. Tak nampak sinar pun di hujung jalan. Pada waktu tu tuan-tuan, umat Islam yang telah pun Muslim ataupun yang baru nak mengenal Islam, dia mula rasa syak wah sangka. Dia mula ada zan, ada mula bersangka-sangka terhadap Allah, bahawa agama ni tak boleh menang, bahawa agama ni tak boleh pergi jauh, bahawa agama ni akan mati anytime, bahawa perjuangan mereka ni sia-sia. Mereka anggap Allah tak akan bantu mereka. Maka ayat ni Allah sebut, Man kana yazunnu an lan yansuruhu Allah fi dunya wal akhirah. Siapa dekat sini yang sangka dengan sangkaan yang benar-benar bahawa Allah lan sama sekali bantu dia dekat dunia dan bantu dia dekat akhirat. Tuan-tuan, bila sebut bantu, Allah boleh bantu dunia. Bantu dunia dalam konteks dakwah kita berkembang. Tapi tuan-tuan, kalaulah dakwah kita tu tak berkembang, maksudnya memang kita buat baik atas muka bumi ni tamat dengan kita je, tak berkembang,
pahala kita tak jadi jariah. Amal kerja kita tak jadi jariah, tak jadi berterusan lepas kita mati. Tuan, satu orang Muslim dia rugi ke kalau Tuhan tak bantu dia hidup dunia? Dia rugi ke tak? Rugi ke tak? Satu orang kalau Allah tak bantu perjuangan dia hidup dunia. Hidup dunia serba-serbi dia buat, semua gagal. Rugi ke tak rugi orang Islam tu? Rugi. Kak Jamalia? Jangan rugi. Rugi? Kalau Kalau Tuhan tak bantu dia hidup dunia. Tuan-tuan, bayang macam ni. Kerja tak kaya. Meniaga rugi. Dakwah orang tolak. Ada anak membesar, anak lawan kita. Serba-serbilah yang kita buat untuk Allah Ta'ala dalam hidup kita ni, kelihatannya macam Tuhan tak bantu. Gagal serba-serbi. Rugi ke tak? Jawapannya tak rugi. Cuba bagi tahu saya kenapa tak rugi padahal kita meniaga rugi. Kenapa tak rugi? Kita beramal untuk Allah tapi belum dapat ganjaran yang itu. Belum dapat tu akan dapat bila? InsyaAllah di akhirat lah. Paling-paling tak, umat Islam, kita faham dan kita yakin bahawa paling-paling tak kita akan dapat dekat akhirat. So, mentaliti orang beriman adalah, kalau tak berjaya dunia, ianya mungkin kelihatan rugi dan sia-sia dunia. Namun, akhirat tak rugi. Ingat, para sahabat Nabi Muhajirin, waktu tu tak panggil Muhajirin lagi sebab mereka duduk kat Mekah. Tak hijrah lagi. Ada sebahagian mereka yang dah mati pun sebelum hijrah, sebelum menang. Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi, harta dia habis dah pun, sumbang kepada Islam ni. Khadijah tak melihat berjayanya agama ini. Yasir dan keluarga dia, Yasir, Sumayyah, suami isteri, mereka ni tak melihat pun berjayanya agama ini. Mereka tak lihat pun butir-butir berjayanya agama ini. Namun tuan-tuan, mereka ni rugi ke? Dekat dunia kelihatan macam rugi. Dekat dunia kelihatan macam tak sempat rasa apa. Dekat dunia rasa macam Tuhan tak bantu. Namun tuan-tuan, kita sebut bahawa usaha mereka tak rugi kerana kita orang beriman percaya tentang hidup akhirat. Maka, kalaulah tak berjaya dibalas dengan kebaikan dunia, hasil yang kita buat ataupun usaha yang kita buat itu tetap akan ada nilai akhirat. Ayat ini, bila kita sebut bahawa tak apa kalau dekat dunia tak berjaya, akhirat Allah bantu, tak apa kita fokus usaha, nanti Allah bagi. Motivasi begitu tuan-tuan, memang orang Islam, Tok Syekh kita, ustaz kita duk syarah macam tu lah. Memang duk ingatkan kita macam tu lah dekat dunia ni. Namun tuan-tuan, sebahagian orang kata, macam tak berlaku apa pun, Tuhan tak tolong pun. Sebahagian orang, dia mengukur bantuan Allah itu, kalau dunia Allah tak bantu, berarti akhirat Allah tak bantu. Ramai orang dia tak bersabar bahawa Allah perlu bantu dia dekat dunia. Tuan-tuan, saya nak bagi contoh yang bukan dakwah dulu. Tuan-tuan meniaga. Tuan-tuan orang Islam yang baik. Tuan-tuan jenis semayang jaga, puasa jaga, mulut tak mencarut, mata jaga. Senang cerita kata hidup tuan-tuan ni saleh. Hidup tuan-tuan ni jurih budak baik. Bagus. Tapi tuan-tuan, setengah orang dia jadi orang baik dengan timbal balas yang dia mohon daripada Allah hidup dunia. Dengar balik perkataan saya. Setengah orang dia hidup baik. Dia hidup sebagai hamba Allah yang saleh. Dan jauh di situ hati dia, dia mengharapkan Allah balas balik, timbal balas kepada dia hidup dunia lagi. Maksudnya, kalau dia kerja, dia nak ada gaji yang selesa. Kalau dia meniaga, oleh sebab aku Muslim yang saleh, maka Tuhan kena bagi meniaga aku untung. Kalau aku ni duduk bernegara, aku kena bagi parti aku menang. Kalau aku ni hidup bernegara, aku nak kena bagi grup yang aku sokong. Israel tu kena kalah lumat waktu aku hidup atas muka bumi. Tuan-tuan, ada orang dia hidup sebagai satu orang saleh, jauh di sudut hati dia, dia minta Allah bantu dia, Allah timbal balas balik amal saleh dia hidup dunia.
Tuan-tuan jawab saya. Statement tu betul ke tak betul? Semua amal soleh pasti Allah balas hidup dunia. Statement tu betul ke tak betul? Tak betul. Jawapannya tak betul. Pasti Allah balas hidup akhirat? Ya. Amal soleh kita pasti Allah balas hidup akhirat? Statement tu betul. Pasti Allah balas hidup dunia? Statement tu tak betul. Allah memberi rezeki tanpa tapisan. Namun Allah beri juga kepada siapa yang dia nak. Ada tak orang soleh hidup dunia dia bahagia? Ada. Ada tak orang soleh hidup dunia dia cacat merba? Juga ada. Juga ada. Ada tak orang soleh yang hidup dunia dia semua smooth? Ada. Ada tak orang soleh yang dulu sebelum tak soleh hidup dunia cacat merba, lepas dia soleh, jaga solat, puasa, infak, whatsoever, hidup dunia dia makin elok, makin elok, makin elok, lepas tu bahagia? Ada tak macam tu? Ada. Dan ada tak yang dulu pun cacat merba, lepas dia soleh pun cacat merba juga? Juga ada. Poin saya nak sampai kat sini adalah Allah bantu atau tidak hidup dunia kita, itu tidak mencerminkan Allah bantu atau tidak hidup akhirat. Ramai orang dia tak boleh bersabar apabila dia soleh kepada Allah, namun dia tak mendapat timbal balik hidup dunia. Ramai orang tak bersabar begitu. Dia duduk dengar kuliah, dia kata kalau kita nak Allah jaga kita hidup dunia, kena solat, kena jaga, infak kena bagi. Lalu satu orang ni pun dia mula jaga solat dia, dia mula infak. Dia jaga solat dia, dia mula infak. Tapi tuan-tuan, lepas dia jaga solat dia, kat sebulan dah, dia pun infak dekat 100 dah, kereta rosak. Lepas tu dia, tak apa, ujian kot. Dia pun jaga solat dia lagi, dia pun infak lagi. Lepas tu tiba-tiba anak sakit masuk hospital pula. 2 tahun dia jaga solat dia, 2 tahun dia jaga infak dia. Dia jaga solat, jaga infak, jaga solat, jaga infak. Tiba-tiba dia kena buang kerja pula. Lepas 3-4 tahun dia solat dan jaga infak, dia jadi orang soleh. Lepas tu dia rasa macam, yang ustaz kata Allah akan buat hidup bahagia tu tak muncul lah. Yang hadis Nabi kata rezeki akan melimpah kerana infak tu tak berlaku lah. Setengah orang dia akan mula pergi ke arah itu. So tuan-tuan, dia menganggap satu-satunya pilihan yang Allah kena bagi dekat dia adalah Allah kena bantu aku hidup dunia sekarang. Dia tak sanggup bersabar untuk bantuan tu datang sama ada lewat ataupun akhirat. Setengah orang, tuan-tuan yang saya harap tuan-tuan soleh lah. Tuan-tuan yang ikut kelas saya tadabbur ni, tuan-tuan berada hari ini, mungkin tuan-tuan dah ikut saya dengan tadabbur ni setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tuan-tuan mungkin boleh lihat perubahan hidup tuan-tuan 5 tahun lepas dengan selepas ikut kelas. Dulu yang sebelum yang anggap Quran ni sekadar bahan bacaan tepi jalan sahaja, sekarang dah mula anggap ia ayat tadabbur yang penting. Dulu mungkin solat tunggang langgang, sekarang dah elok. Tuan-tuan dah nampak perubahan hidup. Tapi adakah perubahan hidup tu berlaku lepas sebulan, lepas tahun, lepas 2 tahun? Tak. Kadang-kadang dia ambil masa panjang. Kadang-kadang dia ambil masa lama. Sebahagian orang dia tak sanggup tunggu lama seperti itu untuk Allah memberikan bantuan-bantuan yang hidup dunia. Lalu, bagi orang yang masuk agama ini, bagi orang yang mula membaiki hidup dia untuk lebih syar'i, untuk lebih saleh, tiba-tiba dia sangka macam Tuhan tak bantu dia. Macam Allah terlepas pandang tentang dia. Dia tengok orang lain jadi, tapi dia tak jadi. Pasal aku buat apa yang Tuhan tak tengok aku ni? Allah sebut, Man kana yazunnu allan yansuhullah fi dunya wal akhirah. Siapa yang dia memang sangka sungguh, allan, bahawa Allah sama sekali tidak, yansuhullah, tidak akan bantu dia fi dunya wal akhirah. Hidup dunia Tuhan tak bantu, hidup akhirat dia tak bantu. Maka bila dia ni tengok kata, dunia pun Tuhan tak bantu, rasanya akhirat aku silap buat apa-apa kot, akhirat pun Tuhan tak bagi kot, Tuhan benci aku kot. Bagi siapa-siapa yang rasa begitu, falyamdud bisababin ila sama,
Maka Allah suruh orang ini untuk panjangkan tali ke langit. Panjangkan tali ke langit. Panjangkan tali ke langit maksudnya dalam konteks kita ni tuan-tuan, kau ambil tali kau ikat dekat langit. Ikat kat langit tu nak ikat dekat shilling ke, nak ikat kat mana ke, tak kisahlah. Kau panjangkan tali engkau ke langit. Tuan-tuan, bila Allah buat satu perintah, kau panjangkan tali engkau ke langit. Contohnya dalam konteks kita ni, kau panjatlah bumbung kau tu, kau bentangkan tali kat bumbung kau tu, kat shilling kau tu, ataupun kau panjatlah pokok kelapa mana-mana, kau ikat tali dekat puncak pokok kelapa kau tu. Lepas tu kau pegang tali tu. Kau pegang tali tu. Kau panjat tali tu. Summal yaqta'. Kemudian kau potong tali tu. So tuan-tuan, ini gambarannya. Engkau hulurkan tali ke langit, kemudian potong. Kau hulurkan tali ke langit, kemudian potong. Soalan tuan-tuan, apa jadi kalau tuan-tuan menghulurkan tali ke langit, tuan-tuan panjat tali tu, lepas tu potong? Apa jadi? Betul. Lepas jatuh? Lepas jatuh bangun? Teruslah. Dia kecai. Berkecai. Poin dia sakit lah. Poin dia sakit. Ya. Tuan-tuan, Allah perintahkan, oh kau rasa Tuhan tinggalkan hidup dunia? Kau rasa Tuhan tak akan bantu ke hidup dunia? Kau rasa solat engkau tak ada kebaikan untuk engkau? Kau rasa infak engkau tu tak ada kebaikan untuk engkau? Hidup dunia. Dan kau tak sanggup tunggu untuk akhirat balas. Kau tak sanggup tunggu Tuhan balas ke akhirat. Sebab kau rasa kau muda lagi dan Tuhan tak bantu hidup kau. Kau menangis setiap malam dan Tuhan tak bantu hidup kau. Kau rasa itu macam tak sanggup lah. Kau tak sanggup tanggung beban. Jadi orang soleh. Mengharapkan akhirat. Kau nak Tuhan balas dunia. Dan kau rasa dunia pun kau tak masuk dalam senarai yang Tuhan akan balas baik dekat dunia. Kalau macam tu, kau ambil tali, kau ikat ke shilling kau, kau panjat. Lepas tu kau potong. Apa jadi lepas potong? Jatuh. Bila jatuh tuan-tuan, Allah tanya, potonglah tali tu. Potong tali tu. Falyanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yuriz. Lalu perhatikanlah. Lepas engkau potong tali tu, adakah itu menghapuskan benda-benda yang buat engkau kecewa, engkau marah tu? Adakah lepas kau potong tali tu, marah yang kau marah sebelum tu, kau rasa, oh lega sikit? Tuan-tuan, apa yang kau tension sangat semayang banyak ni? Apa yang kau tension sangat kau infak banyak? Apa yang kau tension sangat kau puasa? Apa yang kau tension sangat engkau puasa, lagi 15 minit nak buka puasa, tiba-tiba period datang, lepas tu kau tension? Apa yang kau tension sangat menanggung agama ni? Oh, aku rasa aku buat macam-macam untuk agama ni, Tuhan tak buat apa pun untuk aku. Itulah yang kita tension. Tuan-tuan, kebanyakan orang dia tension terhadap agama ni adalah dia rasa dia khidmat untuk agama ni macam-macam, tapi Allah tak bagi apa pun kat dia. Ini selalunya ayat-ayat orang yang fikir dunia lah. Aku dah buat macam-macam, tapi aku tak kaya juga. Aku dah buat macam-macam untuk Allah Ta'ala, semayang apa bagai, tapi aku sewa rumah bulan ni pun aku tak tahu nak ambil mana lagi. Duk garu kepala lagi. Aku dah buat macam-macam dah, tapi anak aku tak soleh juga. Anak aku duk jerkah aku macam biasa je. Anak seorang lagi isap dadah pula. Apalah Tuhan buat kat aku ni. Padahal aku orang soleh. Orang-orang yang tension begini. Ambil tali panjat ke shilling, lepas tu potong. Tengok, adakah lepas kau potong tu kau lega? Adakah lepas kau potong tu kau lega? Tuan-tuan, dalam konteks hidup manusia ni tuan-tuan, kenapa Allah suruh ambil tali panjat ke gunung, ke shilling? Tuan-tuan, selaku orang Muslim, apa yang Allah selalu gambarkan sebagai tali Allah? Benda apa yang Allah selalu sifatkan sebagai tali Allah? Untuk bergantung. Tali, bila sebut tali Allah, tu maksudnya apa dia? Untuk bergantung. Ya. Hubungan dengan Allah. Agama Allah ni Allah sifatkan sebagai tali Allah. Maka tuan-tuan, kita memegang agama ni, kita semayang sebab kita pegang tali Allah dengan kuat. Kita puasa, kita zakat, kita jadi orang soleh sebab kita nak memegang tali Allah dengan kuat.
Dan saya dah pernah syarah banyak kali kat tuan-tuan, siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus ini adalah jalan ke atas, jalan yang mengangkat martabat. Lalu kita pun memegang tali Allah itu untuk memanjat ke atas, untuk mengangkat martabat. Kita puasa banyak, zakat banyak, solat banyak untuk naik martabat kita di sisi Allah Ta'ala. Lalu kalau kau rasa perjalanan hidup engkau atas muka bumi nak jadi orang soleh ni penat, engkau duk memanjat tali Allah tu, kau rasa penat, potong lah, stop lah. Berhenti sembahyang lah. Berhentilah puasa. Berhentilah zakat. Berhentilah pakai tudung tu. Kau potonglah Allah Ta'ala dalam hidup kau ni. Lalu Allah tanya kepada orang yang memotong Allah dalam hidup, adakah sekarang hidup kau lebih bahaya? Orang yang rasa pakai tudung tu susah, okey, buka tudung. Falyanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yughiz. Lepas kau potong tudung, kau potong Allah Ta'ala pada hidup, cuba kau tengok hidup kau makin bahagia ke? Orang yang semayang banyak, lepas tu dia rasa macam semayang dia tak ada manfaat. Okey, fine, potong semayang tu dalam hidup, tak payah semayang. Lepas tak semayang, cuba tanya diri kau, lepas sebulan aku tak semayang ni, hidup makin bahagia ke? Yang tak mau pakai tudung, buang tudung. Tanya diri, lepas sebulan tak pakai tudung tu, hidup lebih bahagia ke? Lepas tu meniaga untung ke? Kau tanyalah diri kau. Dan tuan-tuan tanya saya, tuan-tuan jawab secara ikhlas hatilah. Tuan-tuan semayang, kalau berhenti semayang, adakah tiba-tiba hidup lebih bahagia? Tuan-tuan buka tudung, adakah hidup tiba-tiba lebih bahagia? Tuan-tuan minum arak kemudiannya, sebab dulu halang diri daripada minum, pergi naik kelab lepas ni, adakah hidup makin bahagia? Lepas sebulan, lepas tahun, hidup makin bahagia ke lari pada Allah Ta'ala? Jawab saya tuan-tuan. Tuan-tuan jawab tidak sebab tuan-tuan pertama tak buat lagi. Yang keduanya, tuan-tuan jawab tidak, ustaz tak ada Al-Quran tanya. Tuan-tuan tanya soalan ini kepada orang yang memang dia frust dengan agama Allah Ta'ala. Cuba tanya soalan ini kepada orang yang memang dia frust dengan agama Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, orang itu dia nak jawab ya pun tidak, dia nak kata tidak pun tidak. Sebab dia tak pernah try. Dia tak pernah try hidup menjauhi Allah Ta'ala. Sebahagian tuan-tuan dekat sini, dulu sebelum mendampingi Allah Ta'ala, pernah hidup menjauhi Allah Ta'ala. Dulu. Sebahagian tuan-tuan dekat sini mungkin dulu tak pakai tudung. Hari ni pakai tudung. Hari ni rasa lebih selamat kan, lebih bahagia kan, pakai ikut lah. Lalu mungkin tuan-tuan dah boleh bagi jawapan, ustaz, saya tak potong lagi Allah Ta'ala, tapi dulu saya tak bersama Allah Ta'ala. Hari ni tuan-tuan semayang, mungkin dulu tuan-tuan jadi tak semayang. Maka mungkin tuan-tuan boleh bagi testimoni bahawa, zaman saya tak semayang dulu pun tak bahagia ustaz. Lah saya semayang, alhamdulillah, nampaklah sinar-sinar bahagia tu. Tuan-tuan boleh bagi jawapan. Namun bagi orang-orang yang mungkin dia hidup dalam, dia bermula agama ni awal, mungkin ayah dia ustaz, mak dia ustaz, dia masuk sekolah agama pula, dia tak pernah rasa yang belah sana tu. Maka perintah Allah Ta'ala, potong lah. Kalau kau tak sabar sangat, kau nak dapat lagi nikmat dunia, arak tu kau tak mau dapat dalam syurga, kau tak dapat kat dunia, go ahead, terapi minum. Perempuan, kau tak rasa nak dapat bidadari dalam syurga, kau rasa tu benda tu lambat, Tuhan tak bantu, try pergi Bukit Bintang lah. Try pergi lah lorong mana-mana, try dapat. Lepas tu soalannya Allah tanya, adakah lepas itu benda-benda yang kau tension dulu hilang? Adakah lepas tu kau pun bahagia? Kazalika, demikianlah. Anzalnahu ayatin bayinatin. Kami menurunkan kepada orang-orang ini. Kami turunkan kepada orang-orang ini ayatin bayinatin. Ayat-ayat yang jelas, keterangan-keterangan yang jelas. Wa annallah yahdi man yurid. Sesungguhnya Allah tunjuk kepada siapa yang dia nak. Kesimpulannya tuan-tuan, agama Allah Ta'ala ni, saya nak fokus kepada sujud. Sujud kepada Allah Ta'ala ni, Tuhan tak paksa. Sujud kepada Allah, kau pegang agama ni, Tuhan tak paksa. Kau datang, kau tak mau datang, dipersilakan. Sebelum ni kita dah bincang banyak kali. Ramai orang di langit dan di bumi, ramai makhluk Allah di langit dan di bumi sujud kepada Allah, memegang agama ni. Tapi kamu tak mau. Kamu tak mau let it be.
mereka yang memegang agama ni dah bahagia pun. Kalau bukan dunia, akhirat mereka akan bahagia. Dan engkau yang tak mau bahagia, yang rasa bahagia dunia tak ada, go ahead, join lah yang tak mau sujud itu. Pergilah berada di pihak yang tak mau sujud tu. Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah nak. Kamu tak mau sujud kepada Allah, bayang-bayang kamu tu tak bersujud. Kamu tak mau letak badan kamu di lantai tempat sujud, bayang-bayang kamu dah sampai ke tempat sujud. Apa-apa kamu nak buat, dipersilakan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-saibin wan nasara wal majus wal ladzina asyraku. Orang-orang beriman, kita diajak oleh Allah Ta'ala untuk jadi yang ni. Allazina amanu, orang-orang yang ada iman. Tuan-tuan, orang-orang yang ada iman dengan orang-orang yang ada iman, ataupun kita sebut beriman, dengan orang iman, dua istilah yang maksudnya tak sama. Allazina amanu dengan mukmin, dua istilah yang tak sama. Mukmin maksudnya satu orang yang imannya memang mantap dalam dada. Mukmin maksudnya orang yang iman ada dalam dada. Mukmin. Allazina amanu, orang yang ada iman, orang yang beriman. Tuan-tuan, bila sebut beriman, ada banyak ke ada sikit? Saya ada iman. Ada banyak ke ada sikit iman tu? Saya ada duit. Ada banyak ke ada sikit? Banyak. Banyak. Tuan-tuan, aku ada iman. Ada, boleh jadi banyak, boleh jadi sikit. Hang ada duit tak? Ada? Pinjam 1,000? 1,000 tak ada lah. Aku ada 100 ya. Tuan-tuan, ada, belum tentu banyak. Kalau Allah menyeru kepada mukmin, mukmin maksudnya orang yang memang imannya ni banyaklah dalam dada. Namun kebanyakan ayat Al-Quran Allah tuju kepada allazina amanu, orang-orang yang ada iman. Contohnya perintah untuk puasa lah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang ada iman banyak ke, ada iman sikit ke, ditetapkan untuk kamu puasa. Maksudnya walaupun iman kamu sikit, tudung pun tak pakai, semayang pun tunggang langgang, tapi adalah iman yang sikit tu, Allah perintah kamu untuk puasa. So, iman ada banyak ataupun sikit, tetap perintah Allah untuk sujud tu datang. Maka Allah sebut, sesungguhnya orang-orang yang ada iman, banyak ke, sikit ke, terserah. Orang yang ada iman, orang yang Yahudi ada petunjuk, wasaibin, orang Sabian. Sabian saya tak mau explain kat sini dah, takut ini panjang. Orang Nasrani ataupun orang Majus, sembah matahari, sembah api. Dan juga orang-orang yang ada kesyirikan dalam diri mereka. Innallah yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah akan putuskan perselisihan mereka pada hari kiamat kelak. Ingat tadi kita cakap tentang tali Allah. Tali Allah yang mana? Yang ni tali Allah. Allazina amanu. Tali Allah. Aku rasa bersama orang yang ada iman ni tak bahagialah hidup dunia. Tuhan tak tolong . Allah kata, potong tali tu. Kalau kita potong tali tu, kita akan join mana? Kalau kita potong tali tu, kita mungkin jadi orang-orang Yahudi. Sebab kita rasa jadi Yahudi lebih bahagia. Tak jadi Yahudi, kita mungkin jadi Sabian. Agnostik. Saya guna perkataan agnostik hari ni. Mungkin agnostik lebih bahagia. No. Mungkin kita rasa kita bahagia kalau kita jadi Nasrani. Mungkin kita rasa kita akan bahagia kalau kita jadi Nasrani. Maka Allah kata, go ahead, potong tali Allah Ta'ala. Tengok yang lain. Ataupun, mungkin kau rasa kau bahagia lepas jadi Majusi. Ataupun, mungkin kau rasa bahagia lepas kau jadi orang-orang yang ada syirik. Tuan-tuan, yang ni pun sama juga. Allazina asyraku. Yang ni allazina amanu. Yang ni allazina asyraku. Orang-orang yang ada syirik. Tuan-tuan, tadi saya sebut mukmin maksudnya iman banyak dalam dada. Allazina amanu, ada iman. Sikit banyak tak tahu. Musyrik, orang yang memang buat syirik sungguh.
dalam dada ni penuh syirik, itu kita panggil musyrik. Allazina asyraku, yang ada syirik dalam dada. Kita bila sebut ada syirik, ada banyak ke ada sikit? Ada banyak ke ada sikit? Ada syirik. Boleh banyak, boleh sedikit. Boleh banyak, boleh sikit. Tuan-tuan, orang Islam. Saya guna perkataan orang Islam, dengar elok. Orang Islam, lepas tu dia dia sangka, aku rasa Islam ni tak beri kebahagiaan lah. Aku rasa Tuhan terlepas pandang aku lah. Tuan-tuan, ayat-ayat begitu, dia tu masih Islam, tapi dalam diri dia dah ada apa? Syirik. Syirik. Dah ada syirik. Dia mula sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Kita tak kata orang ni kena mengucap balik. Kita tak kata macam tu. Kita kata dia sedang menimbang-nimbang option. Sebab tu Allah sebut, engkau potong tali tu. Lepas kau potong tali tu, engkau boleh jadi Yahudi, kau boleh jadi agnostik, kau boleh jadi Nasrani, kau boleh jadi Majusi, ataupun kau boleh jadi orang yang bercampur baur iman dan syirik dalam diri kau. Maka mana-mana orang ini, innallah yafsilu bainahum yaumal qiyamah, mana-mana orang yang pilih untuk berada dalam grup mana pun, dia rasa berada dalam grup Islam ni tak bahagia, maka pilihlah grup lain. Sesiapa yang pilih grup mana pun, Allah akan putuskan juga dekat akhirat esok. At the end, akhirat sampai juga. Yang kau tak sanggup untuk menunggu akhirat untuk dapat ganjaran sabar kau berpegang agama ni, kau pilih grup lain pun, at the end berjumpa dekat akhirat juga. Innallah ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan setiap sesuatu. Alam tara annallah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Kamu yang tengah duduk mengira-ngira, nak potong ke tak agama ni? Nak potong tali Allah ke tak? Nak semayang ke tidak? Nak pakai tudung ke tidak? Kamu yang tengah soleh dah, tiba-tiba terfikir untuk potong. Kamu yang sekarang dah sujud kepada Allah, tiba-tiba fikir untuk potong sujud tu, nak kurangkan sujud, nak kurangkan beragama ni. Alam tara, kamu ni tak tengok ke? Orang begini tak tengok ke? Annallah, sesungguhnya Allah, yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Allah itu sekarang ini, walaupun kamu tak ada, tetap juga bersujud untuknya yang di langit dan bersujud untuknya yang di bumi. Kalau kamu memotong diri kamu daripada agama ini pun, yang di langit dan yang di bumi tetap sujud kepada Allah ni. Kamu tak tengok ke? Wasyamsu wal qamar wan nujum. Matahari sujud kepada Allah, bulan sujud kepada Allah, bintang-bintang sujud kepada Allah. Wal jibalu wasyajar wad dawab. Gunung ganang sujud kepada Allah, pokok-pokok sujud kepada Allah, binatang-binatang melata pun sujud kepada Allah. Wa kasirum minan nas. Dan kalau kamu tak mau sujud pun, ramai dari kalangan manusia hari ini dah sujud kepada Allah. Kalau kamu tak mau tanggung agama ni pun, kalau kamu tak mau berkorban untuk agama ni pun, kalau kamu tak mau solat untuk Allah ni pun, kalau kamu tak mau infak untuk agama ni pun, wa kathirum minan nas, ramai lagi manusia-manusia yang ada, yang mana mereka sujud kepada Allah, mereka solat untuk Allah, mereka berinfak untuk agama ni, dan mereka tak komplain macam kau. Tuan-tuan, bila sebut kasirum minan nas, ramai dari kalangan manusia, adakah bermaksud semua manusia sujud? Adakah bermaksud semua manusia sujud? Tidak. Tidak. Allah sebut ramai. Bila sebut ramai manusia sujud, ayat berikutnya, wa kathirun haqqa alaihi al-azab, dan ramailah juga yang memang berhak untuk mereka kena azab. Ramai manusia sujud, dan ramai juga memang berhak untuk manusia-manusia itu kena azab. Dan engkau pilih untuk potong agama Allah Ta'ala daripada hidup kau. Kau pilih untuk berhenti sembahyang. Kau pilih untuk berhenti infak. Kau pilih untuk buka tudung.
Kau pilih untuk mencarut balik, kau pilih untuk minum arak, kau pilih untuk pergi naik kelab, kau pilih untuk mengangkat dahi kau daripada sujud, kau tak mau join orang-orang ramai yang sujud itu, kau nak masuk grup yang berhak untuk Allah hukum. Waman yuhinillah, sesiapa yang dihina oleh Allah, fama lahu min mukrim, tiada siapa yang boleh muliakan dia. Sesiapa yang dihinakan oleh Allah, tak ada siapa boleh muliakan dia. Tuan-tuan, ini ayat penting. Siapa yang dihina oleh Allah, tak ada siapa boleh dimuliakan. Siapa dia orang ini yang dihina oleh Allah? Tuan-tuan, watak dalam cerita ni, ayat kita hari ni, watak ni, dia dah sujud ke belum sebelum ni? Watak yang kita tengah cerita ni, dia dah sujud kepada Allah ke belum sebelum ayat ni? Setuju lah. Dia dah sujud. Cuma dia fikir, Allah bantu dah, Allah bantu dah, Allah bantu dah. Allah kata kalau kau rasa sujud tu benda yang berat untuk kau, potong. Potong. Bangunlah, tak payah sujud lah. Bangun. Lalu engkau termasuk dalam kalangan ramai yang berhak azab. Sesiapa yang Allah hinakan, sesiapa yang dihina oleh Allah, fama lahu min mukram, maka tak ada siapa yang boleh memuliakan dia. So tuan-tuan, kita letak dahi dekat tempat kita pijak ni menghina diri. Namun Allah memanggil orang yang dia rasa macam, sujud ni benda buruk lah. Dia nak bangun. Dia anggap dengan dia tidak bersujud tu meninggikan diri dia, membahagiakan diri dia. Allah panggil kepada orang ni, man yuhinillah, Allah hinakan dia. Fama lahu min mukrim. Lalu tak ada siapa yang boleh beri kemuliaan kepada orang ni. Tuan-tuan, satu orang yang sekolah agama, dia sekolah agama, kira baguslah kan, sejuk mata kita tengok orang budak sekolah agama ni. Tiba-tiba masuk universiti, dia pergi naik kelab. Dia sekolah agama, masuk universiti, first time sampai KL, sampai Selangor, dia pergi naik kelab. Soalannya tuan-tuan, tuan-tuan hormat bertambah ke tuan-tuan maki lagi dalam? Hormat bertambah ke tuan-tuan maki lagi? Tuan-tuan maki lagi. Tuan-tuan, ustaz yang keluar TV duk ceramah agama ataupun duduk kat mimbar duk ceramah agama, tiba-tiba esok dapat tahu kata cabul bini orang, cabul anak orang. Tuan-tuan, dia telah pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia pilih kata, "Uish, tak boleh lah. Kalau aku bukan ustaz, aku boleh pegang bini orang. Kalau aku tak ceramah atas pentas, aku boleh pegang bini orang. Aku boleh songlat duit. Aku boleh songlat duit derma kalau aku bukan ustaz, tak ceramah." Maka tuan-tuan, lepas sebulan, 12 tahun, 2 tahun, kita dapat tahu kata dia songlat duit. Tahan SPRM. Soalan saya tuan-tuan, adakah dia bertambah mulia atau tak ada siapa lagi boleh beri kemuliaan kepada dia? Tak ada siapa lagi boleh beri kemuliaan kepada orang begini. Orang yang dah pakai tudung, tiba-tiba dia buka tudung. Bukannya orang kata, "Oh, tahniah, you dah make a very good choice." No, kita tak kata macam tu. Kita kata, dia ni nothing lah. Dia boleh twist macam tu lah. Tak ada apa dia ni. Waman yuhinillah, fama lahu min mukrim. Sesiapa yang dihina Allah, tak ada siapa yang boleh muliakan dia. Innallah yaf'alu ma yasha. Allah buat apa sahaja yang Allah kehendaki. Kemudian ada perintah untuk sujud. Kemudian Nabi kita pun bersujud pada ayat ni. Tuan-tuan beritahu saya, kenapa kita sujud? Nak bagi tahu apa kepada Allah kenapa kita sujud sekarang ni? Beritahu saya. Tak nak jadi orang hina sebagaimana orang yang tak mau sujud. Satu, tak mau jadi orang hina. Betul? Ada sebab lain kenapa kita sujud? Tak mau jadi orang hina, betul? Kenapa lagi kita sujud? Ikut perintah. Ikut perintah. Aku nak join grup yang sujud. Aku bukan nak join grup yang berhak sesaan ke atas mereka. Okay, very good. Sebab lain, kenapa kita sujud? Tak nak kena azab. Tak mau kena azab, itu sebab aku sujud. Lagi, sebab apa kita sujud? Menjaga kemuliaan Allah.
Apa dia? Kak sabar ya. Mendapat kemuliaan. Sebab aku tak dapat kemuliaan daripada Allah. Very good. Kenapa lagi kita sujud? Syukur. Syukur sebab tu aku sujud. Lagi? Tuan-tuan, kita sujud sebab kita nak beritahu kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, aku pegang tali engkau ni, aku pegang agama engkau ni dan aku tak potong. Allah kata, okey potong. Ya Allah, aku pilih untuk sujud kerana aku tak potong. Kita declare kepada Allah bahawa kita pegang tali Allah ni dan kita tak termasuk di kalangan orang-orang Islam yang pegang tali Allah tak sabar, dia potong. Aku sujud kerana aku tak memotong tali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada soalan tuan-tuan sebelum kita sambung? Selesai? Alhamdulillah. Berikutnya, kita semak surah Al-Hajj ayat 77. Surah yang sama. Surah yang sama. Al-Hajj 77. Tuan-tuan, kita akan baca sekarang Al-Hajj 77. Kemudian kita akan baca ayat 78. Kita baca 77, sujud. Lepas sujud, kita tengok orang yang bangkit dari sujud tu akan buat apa. Ustaz, surah Al-Hajj juga. Tadi kita baca surah Al-Hajj juga. Surah yang potong tali Allah tu. Kita pun baca lagi. Jumpa ayat 77. Ayat 77 dan 78 ni tuan-tuan adalah surah Al-Hajj yang turun selepas hijrah. Maka sebelum hijrah tadi ada perintah sujud, surah Al-Hajj. Grup yang sama hijrah. Grup yang sama tak potong tali Allah, dia teruskan buat kerja untuk tali Allah Ta'ala. Kemudian mereka hijrah. Tuan-tuan, hijrah tu satu bukaan kemenangan. Allah dah sedikit bantu. Berjaya kita pegang agama ni di Mekah, bersusah-susah. Kemudian Allah buka satu sinar harapan. Kita hijrah ke Madinah. Bantuan Allah kat dunia tu dah datang sikit. Maka kita pun merangkul peluang itu, hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Maka turun pula ayat 77 dan 78 memerintahkan kita untuk sujud yang kedua. So, surah Al-Hajj ni tuan-tuan pecah dua bahagian. Bahagian pertama sebelum hijrah ada ayat sujud. Bahagian kedua selepas hijrah juga ada ayat sujud. Lepas hijrah, Allah sebut, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang ada iman. Engkau tadi terfikir-fikir, nak potong ke tak potong agama ni? Nak potong ke tak potong tali Allah ni? Tahniah kerana tak potong. Oleh kerana engkau tak potong, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu. Kalian orang beriman, hendaklah kalian rokok. Hendaklah kalian sujud. Wa'budu rabbakum. Hendaklah kalian abdikan diri kepada Tuhan kalian. Faf'alul khair. Dan hendaklah kalian buat benda-benda baik. La'allakum tuflihun. Cara itu cara untuk kalian berjaya. Berjaya ni buat apa tuan-tuan? Rokok, sujud, abdi diri kepada Allah, buat benda batut, benda baik, khair. La'allakum tuflihun. Moga-moga kalian berjaya. Saya nak, tuan-tuan, dekat sini dia ada word play. Dekat sini ada apa? Ada word play, ada permainan perkataan daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, rokok dan sujud ni, kalau saya tanya soalan yang mana lebih ke depan? Rokok ke sujud? Yang mana lebih ke depan, tuan-tuan? Maksudnya kalau pilih salah satu lah, yang mana tinggi lagi? Rokok ke sujud? Sujud. Sujud. Kalau saya tanya tuan-tuan, antara rokok dan sujud, yang mana nilainya lebih tinggi? Jawapannya sujud. Allah sebut, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khair. Tuan-tuan, rokok dan sujud lebih tinggi. Maka Allah ayat berikutnya, abdikan diri kepada Tuhan kamu. Hendaklah kamu buat benda-benda khair, benda-benda baik. Tuan-tuan, antara dua tu, abdikan diri kepada Allah, buat benda-benda baik, yang mana lebih heavy nilai dari sisi Allah Ta'ala?
abdikan diri pada kepada Allah, buat benda-benda baik. Mana lebih tinggi nilainya? abdikan diri kepada Allah. Abdikan diri kepada Allah. Tuan-tuan, mula-mula Allah sebut irka'u, rokoklah. Baru Allah sebut sujud. Yang nombor 2 Allah sebut tu lebih tinggi nilainya. Irka'u wasjudu. Yang nombor 2 ni lebih tinggi nilainya. Wa'budu rabbakum faf'alu khair. Abdikan diri kepada Allah. Buatlah benda-benda khair, benda-benda baik. So tuan-tuan, yang nombor 2 ni lebih tinggi nilainya. Ustaz, takkan buat baik lagi tinggi nilai daripada mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala? Tuan-tuan, abdikan diri kepada Allah ni tajuknya umum. Abdikan diri kepada Allah tajuknya sangat luas. Satu statement yang sangat umum. Saya beri contoh macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan jawab ya atau tidak. Saya solat, tuan-tuan semayang. Semayang ni mengabdikan diri kepada Allah ke tidak? Ya. 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 Semayang ni mengabdikan diri kepada Allah. Zakat mengabdikan diri kepada Allah. Sebut bila ibadah apa, semua mengabdikan diri kepada Allah. Tuan-tuan ambil duri tengah jalan, ambil letak tepi jalan. Tuan-tuan ambil duri tengah jalan, letak tepi jalan. Yang tu mengabdikan diri kepada Allah atau tidak? Itu buat kebaikan. Itu buat kebaikan. Duri tengah jalan tu tak ambil, buang tepi jalan. Buang tu sampah. Ya, mengabdi diri juga. Tuan-tuan, itu mengabdikan diri betul. Tapi tadi sebahagian tuan-tuan berkata, yang tu nampak macam khair, nampak macam baik. Yang tu tak nampak macam mengabdikan diri. Tuan-tuan, sekarang saya explain. Ambil benda-benda yang kita buat atas muka bumi ni yang bersifat untuk masyarakat. Bukan untuk kita sangat. Bukan untuk Allah sangat. Tapi untuk masyarakat. Benda tu tuan-tuan, of course mengabdikan diri kepada Allah kerana kita buat tu lillahi ta'ala. Tapi tuan-tuan, itu adalah level khair yang tinggi. Maksudnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi masjid, tuan-tuan semayang 5 waktu kat surau masjid, tarawih pun surau masjid, semayang. Siapa yang dapat manfaat daripada tuan-tuan semayang banyak tu? Diri sendiri. Diri kita sendiri. Kita buat untuk Allah, dia sehala je tuan-tuan. Tuan-tuan semayang banyak, dia sehala sahaja. Tuan-tuan dapat manfaat daripada Allah, tuan-tuan beri kepada Allah, Allah beri kepada tuan-tuan. Satu bahagian sahaja. Wa'budu rabbakum, abdikan diri kepada Allah. Tapi kalau tuan-tuan berjalan tengah jalan, tuan-tuan nampak duri, nampak sampah, nampak apa-apa menghalang jalan, tuan-tuan ambil letak kat tepi, ambil letak tong sampah. Tuan-tuan mengabdikan diri kepada Allah, tuan-tuan buat lillahi ta'ala. Tapi itu manfaatnya masyarakat dapat. Ini khair. Ini benda baik. Maka tuan-tuan, kita bukan nak menghasilkan orang yang boleh duduk masjid surau semata-mata. Kita nak orang yang duduk masjid surau tu boleh khidmat pula pada masyarakat kemudiannya. Saya nak tanya balik tuan-tuan, apakah ibadah yang paling diulang-ulang dalam Al-Quran? Infak dan solat. Zakat. Solat dan zakat. Solat dan zakat. Tuan-tuan, antara solat dan zakat ni, solat tak boleh tinggal. Solat memang abdi diri kepada Allah. Namun zakat, tuan-tuan, dia adalah pengabdian diri kepada Allah. Dan zakat ini masyarakat merasai nikmatnya. Maka solat dan zakat, dua-dua mengabdikan diri kepada Allah. Tapi zakat ini level khair yang tinggi. Ramai orang boleh buat solat, ramai orang tak boleh buat zakat. Ramai orang tak ada masalah untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Ramai orang bermasalah nak zakat tu. Nak cari harta bagi ke orang lain. Yang tu bermasalah. Maka tuan-tuan, abdi diri kepada Allah, solat abdi diri kepada Allah, khair adalah pengabdian kepada Allah yang masyarakat rasa. Tuan-tuan, puasa, pengabdian kepada Allah. Tuan-tuan memberi orang buka puasa, itu khair. Itu khair yang tinggi. Itu khair yang hebat. Itu tuan-tuan bukan sekadar rokok, itu tuan-tuan pergi sujud tu. Orang akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah hantar tuan-tuan.
Tuan-tuan masuk sukarelawan, banjir contoh. Berlaku banjir, tuan-tuanlah yang pergi bantu mangsa banjir. Tuan-tuan telah melakukan khair. Dapat pahala tak? Yes, dapat pahala. Pengabdian kepada Allah, kita bantu bangsa banjir. Tapi tuan-tuan, itu khair yang tinggi. Kita Muslim, kita nak jadi Muslim yang khair kepada masyarakat juga. Lillahi ta'ala, atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, orang-orang yang dia bergolak bergadai untuk Allah Ta'ala, bukan dengan cara semayang. Semayang ni tuan-tuan tak payah bergolak bergadai. Bukan dengan cara puasa. Puasa ni tuan-tuan tak payah bergolak bergadai. Tuan-tuan berjuang untuk agama ini. Tuan-tuan infak harta untuk agama ini. Tuan-tuan keluar untuk agama ini. Tuan-tuan bawa diri tuan-tuan untuk agama ini. Tuan-tuan khidmat masyarakat atas nama Allah Ta'ala. Tuan-tuan jaga anak yatim. Tuan-tuan jaga orang tua atas nama Allah Ta'ala. Tuan-tuan perang atas nama Allah Ta'ala. Tuan-tuan infak secara konsisten untuk dakwah Allah Ta'ala. Ini khair yang tinggi. Ini khair yang tinggi. Bukan sekadar tuan-tuan mengucap 2 kalimah syahadah, maka tuan-tuan telah pun melakukan khair. Tuan-tuan hijrah, tinggal harta daripada Mekah, hijrah ke Madinah, itu khair. Tuan-tuan masuk pula perang Badar, itu khair. Tuan-tuan masuk pula perang Uhud, itu khair. Tuan-tuan masuk perang demi perang demi perang demi perang, itu khair. Itu khair yang tinggi. Tuan-tuan keluar dakwah pula untuk orang masuk agama ini khair. Tuan-tuan spend masa tuan-tuan banyak untuk mendakwah orang dalam agama ini khair. Tuan-tuan tolak jawatan yang tinggi kerana jawatan itu mengganggu tuan-tuan kerja-kerja dakwah, itu khair. Dan itu lebih tinggi nilainya daripada i'budu rabbakum, sekadar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah buat kategori mengabdikan diri kepada Allah, dan kalian buat benda-benda khair, benda-benda baik. La'allakum tuflihun. Ini cara untuk jadi berjaya. Wahai orang beriman, rokok kepada Allah, sujud kepada Allah, abdikan diri kalian kepada Tuhan kalian, dan lakukanlah benda-benda khair, benda-benda baik. Moga-moga kalian berjaya. Perintah sujud pun datang. Jadi tuan-tuan, kenapa kita bersujud ayat ni? Kenapa kita bersujud ayat ni? Abdikan diri. Mengabdikan diri. Kenapa kita sujud ayat ni? Sebab kita nak jadi orang berjaya. Kita beritahu ke Allah Ta'ala, aku bukan sekadar nak rokok, aku nak buat lebih lagi. Aku nak khair. Aku nak khidmat. Aku nak bergolak gadai untuk agama ni. Maka bergolak gadai itu bermula dengan sujud. Bergolak bergadai itu bermula dengan kesanggupan kita untuk sujud kepada Allah. Kita pun sujud. Kita pun kata ke Allah Ta'ala dalam sujud tu, ya Allah, aku akan buat baik. Ya Allah, aku akan abdikan diri kepada Engkau. Lebih lagi, ya Allah, aku akan buat baik. Aku khidmat masyarakat, ya Allah. Aku akan bagi masyarakat ini bahagia, ya Allah. Aku akan jadi tentera-tentera Engkau untuk perjuangkan lagi agama Engkau ni, ya Allah. Lepas kita cakap begitu dalam sujud, ayat 78, wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Berjuanglah kalian kepada Allah dengan berjuang yang sangat-sangat juang. Berjuang yang sebenar-benar perjuangan. Tuan-tuan, tadi kita sebut abdi diri pada Allah, kemudian buat khair, sujud. Bangkit daripada sujud, terus Allah letak khair yang paling besar. Khidmat yang paling berkhidmat, iaitu jihad untuk Allah Ta'ala. Berjuanglah kamu untuk agama ini. Itu khair yang paling khair sekali. Itu bergolak bergadai yang paling heavy sekali. Engkau keluar infak diri engkau dan infak harta engkau untuk perjuangan agama ni. Bukan sekadar masjid surau sahaja. Bukan sekadar ceramah sahaja. Engkau keluar untuk berjuang. Wajahidu fillah haqqa jihadihi. Berjuang kalian pada Allah dengan sebenar-benar juang. Huwa ijtabakum. Allah dah pilih kalian. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Allah tak jadikan dalam agama ni benda-benda yang kalian tak boleh tanggung.
millata abikum Ibrahim. Agama ini legasi moyang kalian Ibrahim. Dan kita sujud kerana kita nak berjuang untuk agama Ibrahim. Kita sujud kerana itulah legasi yang Ibrahim ajar. Legasi yang Ibrahim ajar adalah rokok, sujud, beri hak Allah, abdikan diri kepada Allah, hablum minan nas, dan hablum minan nas. Kalian khidmat pula untuk masyarakat. Kau berjuang untuk agama ni. Tidak, Allah jadikan agama ni ada benda-benda yang kalian tak tertanggung. Millata abikum Ibrahim. Legasi agama moyang kalian Ibrahim. Ibrahim huwa samakumul muslimin min qabl. Ibrahim ni dia yang menamakan kalian Muslim. Ibrahim yang menamakan kalian orang-orang Islam. Wa fi hadha liyakuna ar-rasul syahidan alaikum. Bila kalian sujud, kalian berjuang untuk agama ini, kalian ikut legasi Ibrahim, buat demikian, Rasul menjadi saksi terhadap kalian. Tuan-tuan, bila tuan-tuan sujud kepada Allah, kemudian tuan-tuan bergolak gadai untuk agama ni, tuan-tuan sujud kepada Allah, tuan-tuan juga buat khair untuk agama ni. Bukan sekadar abdi diri, tuan-tuan pergi further. Aku bukan sekadar jaga semayang, aku nak jaga semayang, lepas tu aku nak infak pula bagi masyarakat ni rasa harta aku. Aku bukan sekadar masjid surau, aku juga nak tolong masa banjir. Aku juga nak tolong ibu tunggal. Aku juga nak tolong whatsoever lagi lah yang khidmat masyarakat ni. Aku bukan sekadar nak masjid surau saja, aku juga nak masuk yang rukun tetangga. Yang SRS, skim rondaan sukarela yang duk pusing taman kita. Kok ada masalah. Pukul 12 malam duk berkawal taman lagi. Kita nak khidmat masyarakat dengan cara begitu. Bila kita buat begitu tuan-tuan, wa fi haza liyakuna ar-rasul syahidan alaikum. Bila kamu buat begitu, Rasul menjadi saksi ke atas kalian. Tuan-tuan, Rasul mana ni yang menjadi saksi ke atas kita ni? Rasul mana yang menjadi saksi ke atas kita ni? Ke akhirat kelak, Rasul mana yang akan kata, saya memberi kesaksian bahawa he is mine, dia ni geng saya? Rasul mana tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Allah Ibrahim. Maka tuan-tuan, bila tuan-tuan masuk agama ni dan tuan-tuan bergolak gadai untuk agama ni, saya nak sebut dengan perkataan yang jelas lah. Bila tuan-tuan buat begitu, Nabi Muhammad kenal Afzan tu siapa dia. Bila tuan-tuan buat begitu, Nabi Muhammad kenal Azwa tu siapa dia. Bila tuan-tuan buat begitu, akhirat kelak Nabi Muhammad akan sebut kepada Allah Ta'ala, ya Allah, dia umat aku. Dia sambung buat kerja yang aku buat dulu. Dia bukan sekadar masjid surau saja. Dia juga yang tolong komuniti tempat dia. Dia bukan sekadar hamba yang soleh, abdi diri kepada Allah Ta'ala sahaja. Dia sanggup pergi lebih lagi, dia bantu anak yatim. Ya Allah, yang ni umat aku. Yang ni kalau masuk syurga, aku nak duduk sebelah aku, ya Allah. Yang ni baru tuan-tuan sampai kat pintu syurga aja, Nabi Muhammad bagi tahu, Jibril bagi tahu kat Nabi Muhammad, kata si fulan dah sampai. Nabi Muhammad nak panggil tuan-tuan jumpa. Orang-orang yang bukan sekadar mengucap 2 kalimah syahadah pergi masjid surau saja, tapi dia bergolak gadai berjuang untuk agama ni. Ar-Rasul syahidan alaikum. Tuan-tuan ada konflik dalam diri. Sama ada tuan-tuan nak potong agama ini ataupun tidak. Allah uji tuan-tuan dengan sembahyang asalnya. Allah uji tuan-tuan asalnya dengan puasa. Allah uji tuan-tuan asalnya dengan pakai tudung. Tuan-tuan tak potong agama ni, tuan-tuan nak stay dengan agama ni. Kemudian Allah uji tuan-tuan dengan infak, ambil harta bagi orang lain. Tuan-tuan uji tuan-tuan dengan khidmat masyarakat, ambil diri tuan-tuan bagi ke orang lain. Tuan-tuan tolong masa banjir bukan untuk diri tuan-tuan pun. Tuan-tuan jaga anak yatim bukan untuk diri tuan-tuan pun. Tuan-tuan bantu anak yatim bukan untuk diri tuan-tuan pun.
Tuan-tuan bantu jiran yang miskin hujung kampung. Bukan untuk diri tuan-tuan pun. Tuan-tuan tak buat pun tuan-tuan hidup. Tapi tuan-tuan sengaja berjuang untuk agama ni lebih lagi beri kepada masyarakat. Ar-Rasul syahidan alaikum. Rasul menjadi saksi ke atas orang ini. Wa takunu syuhada 'alan nas. Sebagaimana kalian menjadi saksi terhadap orang ramai. Maka wa aqimis salah, tegakkan solat. Wa aqimis salah, tegakkan solat. Tuan-tuan, ni bahagian yang amalus salihat, beramal soleh, abdi diri kepada Allah. Wa atu zakah, yang ni bahagian buat khair. Ini bahagian abdi diri, aqimus salah. Wa atu zakah, yang bahagian kedua, beri zakat. Ini bahagian khair. Ini bahagian tuan-tuan buat baik kepada masyarakat. Wa atasimu billah, berpegang teguhlah pada Allah. Tuan-tuan, tadi ayat surah yang sama, Al-Hajj, awal-awal Allah kata potong tali Allah tu. Kita tak mau potong. Bila tak mau potong, sekarang Allah kata wa'tasimu billah. Kalau tak mau potong tali Allah, kau pegang teguhlah tali Allah tu. Sujudlah lagi, khidmatlah lagi untuk agama ni. Bila kalian sujud kepada Allah lagi dan lagi, tuan-tuan, khidmat lagi untuk agama ni, khidmat lagi untuk agama ni, khidmat lagi untuk agama ni. Huwa maulakum. Allah wali kalian. Allah pelindung kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini sebaik-baik wali pelindung Allah. Alangkah nikmatnya kita kalau Allah pelindung kita itu. Huwa maulakum. Allah pelindung kalian, wali pelindung kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Alangkah nikmatnya ada pelindung macam Allah. Alangkah hebatnya kalau ada pendamping macam Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kenapa kita sujud? Kenapa kita khidmat masyarakat? Kita go further dalam agama ni. Bukan sekadar semayang masjid saja. Sebab kita nak lantik Allah sebagai wali pelindung kita. Pasal apa kita tak solat sahaja, kita juga zakat. Zakat pula bukan sekadar RM10 je. Kalau nak bagi RM1,000, kita bagi RM1,000 zakat. Pasal apa buat over sangat ni? Sebab kita nak lantik Allah sebagai wali pelindung kita. Alangkah nikmatnya ada wali pelindung macam ni. Alangkah nikmatnya ada pendamping yang macam ni. Sebab itu kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. So tuan-tuan, boleh kita tekad dalam hati bahawa kita bukannya sekadar nak solat sahaja masjid surau, kita juga nak khidmat masyarakat. Semoga-moga masuk syurga kelak Nabi Muhammad jemput tuan-tuan dan saya depan pintu syurga kelak. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. InsyaAllah. Kemudian surah Al-Furqan. Kita sambung bacaan Quran. Tadi surah 22, surah 23, surah 24, surah 25, Al-Furqan. 3 surah lepas kita bercakap tentang bergolak gadai untuk Allah Ta'ala. Kita jumpa surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 60. Kita mula awal sikit, beberapa ayat sebelum tu Allah sebut, wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Kami tak utus kamu, Rasul Muhammad. Ini Rasul yang kita nak jadi saksi terhadap kita ke akhirat kelak. Ini Rasul yang kita nak jemput kita kat pintu syurga kelak. Allah sebut terhadap Rasul tu, wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Kami tak utus kamu, melainkan kamu ni jadi pembawa khabar gembira dan pemberi amaran. Qul, katakanlah, ma as'alakum alaihi min ajr. Tidak aku minta ganjaran terhadap kalian terhadap mesej yang aku bagi ni. Illa man sya'a an yattakhidha ila rabbih sabila. Melainkan sesiapa yang nak daripada mesej ni, hendaklah dia mengambil jalan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kalian bukan, ayat ni tuju kat Nabi lu. Kamu dakwah Muhammad, kamu tak minta ganjaran daripada orang yang kamu dakwah. Tak semestinya bila mereka bersetuju dengan dakwah kamu, maka mereka kena beri ganjaran kepada kamu. Tidak, kamu tak demikian. Kamu dakwah kepada mereka. Siapa yang nak,
berilah ganjaran kepada diri kamu sendiri dengan datang kepada Allah Ta'ala. Orang yang datang kepada Allah nanti, tuan-tuan, dia nak pegang tali Allah. Orang yang didakwah ni, dia pilih untuk pegang tali Allah. Dia akan diuji dengan solat. Dia diuji dengan solat, dengan puasa, dengan zakat, dengan pakai tudung. Kemudian nanti dia akan diuji dengan zakat, dengan infak, dengan umrah, dengan haji. Yang mana benda-benda ni benda-benda yang spend harta. Dengan jihad. Lalu, tuan-tuan, Allah sebut kepada kita yang mendakwah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada yang hidup dan yang tak mati. Allah Subhanahu wa taala. Kita dakwah orang ikut ataupun tak, kita tak tahu. Kita khidmat masyarakat, bantu mangsa banjir ke apa ke, dia hargai atau tidak, kita tak tahu. Kerja kamu buat, lepas tu tawakal kepada Allah yang hidup dan yang tak mati. Wasabbih bihamdihi. Cukuplah Allah tahu. Cukuplah silap. Wasabbih bihamdihi. Sucikan dia, pujilah dia. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Cukup Allah yang tahu secara mendalam tentang dosa hamba-hambanya. Tugas kita tawarkan agama ni kepada masyarakat. Tugas kita khidmat kepada masyarakat. Selebihnya serah kepada Allah Ta'ala. Dosa masyarakat, masyarakat tak payah bagi tahu kat kita. Dosa kita pun, kita tak payah bagi tahu kat masyarakat. Cukup Allah sahaja yang tahu. Kita pun tolong orang. Contoh, tuan-tuan, kita tolong bangsa banjir. Kita tak tolong mangsa banjir yang Muslim sahaja. Kalau mangsa banjir tu Hindu, kita tolong juga. Khidmat masyarakat juga. Kita kalau meronda taman untuk keselamatan, kita bukan ronda rumah Melayu sahaja, rumah Muslim sahaja. Rumah tak Muslim pun kita khidmat juga. Cukup Allah sahaja yang tahu tentang dosa-dosa ni. Kamu tak payah jadi orang yang memikirkan pasal dosa orang ni. Anak yatim. Anak yatim tu semayang ke tak semayang ke, kamu khidmat juga. Kamu bantu juga. Asnaf tu apa baik ataupun tak baik, asnaf tu ahli surah ataupun bukan ahli surah, kamu bantu juga. Wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Cukup Allah saja yang tahu tentang dosa hamba-hambanya. Kamu yang khidmat ni tak payah kalut. Kamu yang dakwah ni tak payah kalut pasal dosa-dosa manusia. Cukup Allah tahu. Kamu khidmat sahaja. Allazi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dia cipta langit, dia cipta bumi dan dia cipta whatsoever yang ada di langit dan di bumi dalam masa 6 hari. Summastawa 'alal arsh. Kemudian Allah meninggi di atas arsh. Allah istawa di atas arsh. Ar-Rahman. Dia adalah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Sayang. Fas'al bihi khabira. Maka tanyalah tentang Ar-Rahman yang tahu secara mendalam. Tuan-tuan, Allah sebut sebentar tadi, kamu khidmat, kamu sampaikan agama, siapa yang ikut kamu dipersilakan, siapa tak mau ikut dipersilakan. Kamu khidmat kepada masyarakat, kamu khidmat, kamu tak payah ambil kisah pasal dosa manusia. Why? Sebab Allah Ar-Rahman yang cipta everything, berada di atas arash, dia tahu secara mendalam. Maka Allah yang secara mendalam tu, kalau kita tak ambil kisah tentang dosa manusia, kita nak ambil kisah tentang apa? Kalau kita tak ambil kisah pasal dosa manusia, kalau kita tak tapih asnaf yang kita nak bantu, walaupun dia ni jenis tak semayang pun kita bantu juga. Mangsa banjir tu, walaupun dia Hindu, kita bantu juga. Kalau kita tak ambil kisah tentang dosa manusia, kita nak ambil kisah tentang apa? Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Sayang. Fas'al bihi khabira. Bertanyalah tentang Ar-Rahman yang tahu secara mendalam. Kita tak perlu kisah tentang dosa manusia, kita kisah tentang Ar-Rahman. Kita kisah tentang kita merapatkan diri kepada Ar-Rahman. Antara cara rapat diri kepada Ar-Rahman adalah kita khidmat masyarakat dan tak ambil kisah tentang dosa mereka. Kita khidmat tu tanpa mengambil kisah tentang dosa mereka. Bukan bermaksud mereka buat dosa kita biar. Bukan itu maksudnya. Maksudnya kita khidmat meskipun orang itu orang berdosa.
Kita khidmat meskipun orang itu tak sembahyang. Kita sampaikan agama ni meskipun orang itu tak sampai kat masjid surau. Wa iza qila lahum usjudu lirrahman. Bila dikatakan kepada orang-orang ini, usjudu lirrahman, bersujudlah kalian kepada Ar-Rahman. Qalu, ada orang akan kata, wa Ar-Rahman? Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Sayang. Siapa Tuhan yang Maha Sayang ni? Anasjudu lima ta'muruna? Adakah kami perlu bersujud semata-mata sebab kamu suruh kami sujud? Wazadahum nufura, bertambah benci pula mereka kepada Ar-Rahman. Tuan-tuan khidmat masyarakat. Saya nak bagi contoh yang buruk lah. Contoh yang heavy lah. Tuan-tuan bawa bakul makanan, tuan-tuan pergi bagi dekat satu rumah bukan Islam. Dia kata, ini ada sumbangan sikit. Dia pun kata, terima kasih. Ini siapa suruh bagi? Tuan-tuan bukan parti politik hantar. Tuan-tuan bukan surau yang hantar tuan-tuan. Tuan-tuan bukan NGO mana-mana yang hantar bakul makanan tu. Tuan-tuan ambil dia poket tuan-tuan sendiri, tuan-tuan hantar bakul makanan tu. Orang rumah tu pun tanya, siapa yang bagi ni? Jawapan tuan-tuan apa dia? Jawapan tuan-tuan apa dia? Saya bagi. Allah bagi. Jawapannya, Ar-Rahman bagi. Tuhan yang Maha Sayang bagi. Allah bagi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata, saya yang bagi, kredit dapat kat tuan-tuan. Dia kata, terima kasih Zarina sebab bagi. Tapi bila kita kata, Allah yang bagi, Ar-Rahman yang bagi, kredit dapat dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Kredit dapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu tuan-tuan, kita tak pilih kasih, kita terus memberi sahaja kepada manusia. Bila kita beri kepada manusia, itu cara kita sujud. Kalau dia Muslim, tapi Muslim tak sembahyang, kita pun bagilah bungkusan makanan kat dia. Kita bagilah RM50 sekeping kat dia. Dia pun kata, pasal apa tiba-tiba bagi? Pasal apa tiba-tiba jumpa saya, tak ada Ramadan pun tidak, apa pun tidak, tiba-tiba hulak RM50? Tuan-tuan, tanya dia. Kalau dia jawab, pasal apa tiba-tiba bagi kat saya RM50? Jawapan tuan-tuan apa dia? Rezeki Allah. Rezeki Allah. Ar-Rahman suruh bagi. Pasal apa bagi saya RM50 tiba-tiba? Sebab Allah suruh saya bagi. Ayat-ayat begitu akan menyebabkan kredit dapat kembali kepada Allah Ta'ala. Lalu tuan-tuan, orang-orang ni, Hindu tadi, bila dia dengar kata Allah suruh bagi, dia ada dua keadaan. Sama ada dia kata terima kasih, dan terima kasih juga kepada Allah Ta'ala. Ataupun dia kata, Allah suruh bagi ya. Penting sangat Allah tu. Which is dia tak pandang. Bahkan sebahagian orang, bila kita kata Allah suruh bagi, dia bertambah benci pun ada. Ya, sebahagian orang, kalau kita jawab Allah suruh bagi, dia bertambah benci pun ada. Silat-silat dia ambil bakul makanan tu, dia pergi buang pula. Sebab kita kata Allah bagi. Muslim yang tak sembahyang tu, tanya, pasal apa tiba-tiba bagi RM50? Kita kata rezeki Allah bagi. Allah suruh saya bagi. Sebahagian dia kata, nak perli aku tu. Dia marah pula bila kita sebut Allah bagi. Tuan-tuan, wa iza qila lahum usjudu lirrahman, bila dikatakan kepada mereka, sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, qalu, mereka kata, wa Ar-Rahman? Ar-Rahman mana ni? Tuhan mana yang Maha Sayang ni? Aku tak sembahyang pun main suruh bagi kat aku. Aku tak sembah dia pun main suruh bagi kat aku. Wa Ar-Rahman? Tuhan penyayang yang mana ni? Anasjudu lima ta'muruna? Ni nak perli aku tu. Tu nak pujuk aku sujud sama-sama lah tu. Kau ingat aku akan sembah dia sebab hang suruh? Sebab hang bagi RM50 hari ni aku nak sembahyang? Sebab hang bagi satu bungkus makanan hari ni aku nak masuk Islam? Tak ada pasal Anasjudu lima ta'muruna? Adakah kami perlu bersujud kepada Ar-Rahman ni sebab kamu suruh? Wazadahum nufura, bertambah pula benci mereka. Lalu Allah perintahkan untuk kita sujud. So sekarang tuan-tuan beritahu saya, kenapa lepas ayat tu kita pun sujud? Kenapa kita pun sujud tiba-tiba?
Bantu saya. Berlepas diri dari orang yang tak mau sujud. Kita berlepas diri daripada orang-orang yang tak mau sujud. Orang yang tak mau sujud ni, aku bukan grup tu. Kita sujud sebab perintahnya sujud kepada Ar-Rahman. Kita terus sujud. Kita tak tanya, sujud lagi. Ar-Rahman pula. Kita tak jadi grup tu. Kita grup yang diperintah sujud, kita pun turun sujud. Berlepas diri daripada orang-orang yang tidak i'tiraf Ar-Rahman. Dan ingat tuan-tuan, ayat sebelum tadi Allah sebut, ini Ar-Rahman yang istawa di atas arash. Ini Ar-Rahman yang lebih tinggi daripada kita, yang mana dia duduk di atas arash. Dia meninggi di atas arash. Duduknya Ar-Rahman di atas arash. Ini lambang kekuasaan. Dan kita sujud mengiktiraf Allah yang di atas arash itu. Kita sujud letak dahi dekat lantai, mengiktiraf Allah yang maha tinggi di atas arash itu. Allah yang Ar-Rahman, yang maha sayang. Isu Ar-Rahman di atas arash, mengiktiraf Ar-Rahman di atas arash ini, Allah sambung 5 surah berikutnya, surah An-Naml, surah semut. Bila sebut surah semut, tuan-tuan akan teringat kisah Nabi Sulaiman dengan semut. Nabi Sulaiman dengan Puteri Sabak. Memang cerita tu pun. Tuan-tuan, waktu cerita Nabi Sulaiman dengan Puteri Sabak tu, Hud ada bagi tahu kata Puteri Sabak ni tak mau sujud. Puteri Sabak sujud kepada matahari. Masyarakat dia sembah matahari. Mereka ada singgasana yang agung. Maka Nabi Sulaiman respon kepada Hud. Nabi Sulaiman kata, ala yasjudu lillah. Apakah mereka tak bersujud kepada Allah? Mereka sujud kepada yang lain? Mereka tak sujud kepada Allah? Allazi yukhriju khaba'a fis samawati wal ardi. Allah yang mengeluarkan apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Mereka tak sujud kepada Tuhan itu. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Mereka tak sujud kepada Allah yang tahu benda dalam dan benda luar, benda yang mereka sembunyi dan benda yang mereka buat terang-terang. Mereka tak sujud kepada Allah yang itu. Tuan-tuan, surah sebelum tadi yang kita sujud, mereka tak mau sujud kepada Ar-Rahman. Mereka tanya, siapa Ar-Rahman? Kami nak sujud kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman yang ada di atas arash, mereka tak mau sujud. Masuk surah An-Naml, Nabi Sulaiman sebut. Ayat ni rekod perkataan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, mereka tak mau sujud kepada Ar-Rahman yang ini. Ar-Rahman yang di atas arash. Ar-Rahman yang boleh mengeluarkan benda-benda tersembunyi. Ar-Rahman yang tahu luar dalam. Ar-Rahman yang tahu dosa-dosa mereka. Kan tadi Allah sebut, jangan kisah dosa-dosa manusia. Ar-Rahman tahu dosa-dosa mereka. Dan mereka tak mau iktiraf Ar-Rahman yang ini. Mereka tak mau iktiraf Allah yang ini. Allah la ilaha illa huwa Rabbul Arshil Azim. Allah, tak ada sembahan melainkan dia, Tuhan kepada Arshil Azim, singgah sana yang sangat agung. Tuan-tuan, arash Allah, singgah sana Allah sangat agung, dan Allah istawa di atas arash itu. Lalu ada perintah untuk sujud. Pasal apa kita sujud kat sini? Sekali lagi perintah sujud ini sebagai ma'iktiraf Allah yang Arshil Azim, Tuhan kepada arash yang agung itu. Kita sujud di sini sekali lagi mengiktiraf tentang arash Allah yang maha agung, dan Allah istawa di atasnya, meninggi di atas arash tersebut. Kita sujud untuk menghina diri kita di hadapan yang maha agung. Allahu a'lam. Kemudian kita tamatkan hari ini dengan surah yang terkenal, surah As-Sajdah. Sebahagian tuan-tuan semalam pun tuan-tuan sujud untuk surah As-Sajdah ni, 2 hari lepas, sembahyang subuh mungkin, tuan-tuan baca surah Sajdah. Tuan-tuan, surah As-Sajdah dinamakan As-Sajdah kerana ayat sujud yang kita nak baca sekarang, ayat 15. Pertengahan surah As-Sajdah ada ayat sujud. Sebelum ayat sujud tu, Allah tengah cakap pasal siapa?
Sebelum ayat sujud, Allah tengah bicara tentang orang-orang yang enggan sujud. Sebelum ayat sujud surah As-Sajdah ni, Allah bercakap tentang orang-orang yang enggan bersujud kepada Tuhan pemilik arash. Orang-orang yang enggan tunduk. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Sekiranya kamu dekat sini Allah tuju kat Nabi Muhammad. Kalaulah kamu lihat mujrimun, para penjenayah ini, nakisu ru'usihim inda rabbihim, mereka tunduk mereka tunduk kepala di sisi Tuhan mereka. Tuan-tuan, di akhirat kelak, bila kita akan berada di sisi Tuhan, dan ingat, kita ni bukan orang baik, kita orang jahat. Ketika orang-orang ini menunduk kepala mereka di sisi Allah, Tuhan mereka. Tuan-tuan, Allah ada di mana sewaktu orang-orang ni menunduk kepala di sisi Tuhan? Di akhirat kelak? Ada di mana? Di akhirat, orang-orang ini enggan menunduk kepala Allah di sisi Tuhan mereka. Allah waktu tu ada di mana? Waktu mereka menunduk kepala ni. Nak angkat kepala pun tak sanggup ni. Allah ada di mana? Di atas? Di atas arash. Di atas arash. Terima kasih. Kita sujud kepada Ar-Rahman. Kita sujud kepada Allah waktu Allah di arash di dunia ni. Kita tak tunggu berada depan arash Allah untuk sujud. Kita iktiraf Allah di atas arash tu sewaktu kita ada kat dunia ni lagi. Mereka enggan. Mereka siap tanya, siapa Ar-Rahman? Mereka enggan. Mereka sujud kepada matahari. Mereka tak iktiraf arash agung Allah Ta'ala. Di akhirat kelak, ketika seluruh manusia bersujud kepada Allah Ta'ala di depan arash, Allah bercerita tentang sekelompok manusia. Kelompok manusia ni buat apa? Umumnya mereka tak sujud. Tuan-tuan pegang tu je hari ni. Umumnya mereka tak sujud. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalau kamu lihat para mujrim itu, para penjenayah itu, apa jenayah mereka? Jenayah mereka tidak sujud. Itu jenayah mereka. Jenayah mereka adalah mereka kalau pegang tali Allah mereka potong. Mujrim, penjenayah. Apa jenayah mereka? Mereka tak sujud. Mereka potong tali Allah. Pegang tali Allah pun tidak. Waktu kamu lihat mereka ini tunduk kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Mereka sebut, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna muqinun. Tuan-tuan, mereka tak lihat Allah, mereka tunduk. Mereka nak angkat muka tengok Allah di atas arash pun tak sanggup. Mereka sebut, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami dah pun lihat, kami dah pun dengar. Absarna wa sami'na. Tuan-tuan, kami dah lihat, kami dah dengar. Orang-orang ini di mahsyar bersama Allah Ta'ala. Mereka dah lihat mahsyar. Mereka dah lihat catatan amalan. Mereka dah lihat arash Allah Ta'ala. Mereka dah lihat mukar nakir. Mereka dah lihat neraka. Mereka sebut, Rabbana absarna wa sami'na. Kami dah lihat, kami dah dengar. Farja' na'man salihan. Bagilah kami peluang kedua, hidup balik. Kali ni kami akan amal salih. Inna muqinun. Kami yakin dah sekarang ni. Tuan-tuan, orang-orang ini yakin setelah mereka lihat dan dengar. Mereka hidup balik atas muka bumi untuk buat amal soleh. Apa amal soleh yang mereka nak buat? Mereka nak sujud. Apa amal soleh yang mereka nak buat? Mereka nak sujud. Tuan-tuan hari ni sujud kepada Allah, tuan-tuan dah lihat ke? Dah lihat ke belum? Belum. Belum.
Tuan-tuan yakin dengan dengar. Tuan-tuan mendengar ayat Allah tentang Allah di atas arash. Tuan-tuan tak melihat pun Allah di atas arash. Tuan-tuan hanya mendengar ayat yang mengatakan Allah di atas arash. Tuan-tuan hanya mendengar ayat untuk memerintahkan tuan-tuan sujud. Tuan-tuan yakin, lalu tuan-tuan sujud. Penjenayah adalah Allah baru dengar aja. Dia suruh untuk sujud. Asal dia suruh aku nak buat. Siapa Ar-Rahman? Dengar tidak mendatangkan keyakinan. Orang ini penjenayah. Waktu mereka berada di sisi arash Allah Ta'ala, mereka menunduk, tak mau angkat muka pun sebut melihat Allah Ta'ala. Dan mereka sebut, Tuhan, Rabbana, absarna wa sami'na, kami lihat dah. Kami dengar dah. Farji'na na'man salihan. Bagilah hidup balik. Kami kali ni nak beramal soleh. Kali ni kami sujud. Inna muqinun. Kami dah percaya dah. Kami yakin dah. Kami yakin dah. Lau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Allah sebut, seandainya kami kehendaki, setiap nyawa, setiap jiwa dah dapat petunjuk mereka. Allah tak akan hidupkan semula. Sebab kalau hidupkan semula, tak adalah nilai petunjuk. Petunjuk datang sebelum mati. Kalau petunjuk datang selepas mati, nilainya tak ada. Sebab kau dah lihat dan kau dah dengar. Petunjuk patut datang dengan telinga, dengan dengar. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Kalau Allah nak, sebelum mati lagi, setiap petunjuk dah sampai kat diri masing-masing. Petunjuk tu dah sampai, kalian tak mau terima dulu. Maka Allah tak akan hidupkan. Walakin haqqal qaul minni. Allah tak hidupkan semula sebab Allah hendak membenarkan firman yang telah Allah firmankan lebih awal. La amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah nak penuhkan neraka Jahannam dengan jin dan manusia semua sekali. Tuan-tuan, Allah tak akan hidupkan balik orang-orang ini. Mereka minta agar dihidupkan semula untuk mereka sujud. Allah enggan untuk hidupkan mereka. Tujuan? Salah satu tujuannya untuk Allah penuhkan neraka dengan jin dan manusia semua sekali. Tuan-tuan, apa trademark besar jin dan manusia yang masuk neraka ni? Trademark besar mereka adalah mereka enggan Sujud. enggan sujud. Mereka enggan untuk pegang tali Allah. Mereka potong tali Allah. Mereka enggan sujud. Allah tak akan bangkitkan semula kerana Allah nak penuhkan neraka dengan jin dan manusia. Fazuku bima nasitum liqa'i yaumikum hadha. Rasalah sekarang sebab kalian lupa pertemuan hari ini. Inna nasinakum. Kalian lupa pertemuan dengan kami hari ini, kami juga lupakan kalian hari ini. Fazuku azab. Sekarang rasalah siksaan ni. Khuld. Siksaan ni kekal. Bima kuntum ta'malun. Disebabkan benda yang kalian buat. Apa benda yang mereka buat? Mereka enggan sujud. Barulah sampai ayat sujud. Innama yu'minu bi ayatina. Manakala orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Ayat suruh sujud, mereka beriman. Ayat suruh infak, mereka beriman. Ayat suruh berkorban, mereka beriman. Innama yu'minu bi ayatina. Adapun orang-orang beriman dengan keterangan-keterangan kami. Allazina iza zukiru biha. Iaitu orang-orang yang setiap kali diperingatkan mereka dengan Quran. Setiap kali diperingatkan mereka dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Kharru sujjadan. Serta mereka rebah diri bersujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Mereka sucikan Allah. Mereka memuji Allah Tuhan mereka. Wahum la yastakbirun. Mereka tak sombong diri. Orang beriman adalah iza dhukiru biha. Setiap kali diperingatkan dengan ayat Allah. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan diperingatkan dengan ayat Allah? Quran dibacakan, tuan-tuan diperingatkan.
Kadang-kadang ada orang menegur tuan-tuan, dia petik ayat Allah Ta'ala. Lalu tuan-tuan, setiap kali tuan-tuan mengubah hidup tuan-tuan agar selari dengan kehendak Allah Ta'ala. Kerana Quran terus memperingatkan. Ini namanya tuan-tuan telah pun kharru sujjadan. Merebahkan diri tuan-tuan bersujud. Kadang-kadang tuan-tuan ni jenis mencarut. Tuan-tuan ni kira mulut ni kotak lah. Mencarut kerja. Ada orang peringatkan tuan-tuan dengan ayat Quran agar tak mencarut. Tuan-tuan pun kata, awaklah mulut aku ni mencarut lah. Tindakan tuan-tuan mengubah diri untuk selari dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu nama dia kharru sujjadan. Tuan-tuan merebahkan diri untuk bersujud. Wahum la yastakbirun. Dan mereka tak sombong untuk bersujud tersebut. Lalu tuan-tuan, kita pun turun sujud ramai-ramai. Kenapa kita sujud? Kerana kita menyucikan Allah yang memberi Al-Quran ini. Dan kita tak sombong daripada menyucikan Allah Ta'ala di atas arasy tersebut. Sebab itu kita sujud. Allahu a'lam. Ada soalan tuan-tuan sebelum saya tamatkan? Okey? Selesai tuan-tuan, kita masuk kesimpulan. Tuan-tuan buka mikrofon, kita akan baca kesimpulan. Ini kesimpulan yang 9 yang awal tadi. 9 ini ada sebahagian daripada 9 ini diulang semula hari ini. Tuan-tuan baca nombor 10 yang baru hari ini. Nombor 10. Bersujud untuk menghina diri agar tidak dibunuh oleh Allah. 2. Bersujud untuk menghina diri agar tidak dibunuh Allah. 12. Bersujud untuk menghina diri 13. 14. 15. 16. 17. 18. Wallahu a'lam. So tuan-tuan, inilah kesimpulan kita hari ni. So tuan-tuan, siapa nak screenshot dulu? Ada soalan tuan-tuan sebelum kita tamatkan? Screenshot dulu. Saya patah balik naik atas. Siapa nak screenshot? Okey, tak ada soalan? Lega, Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, kelas kita habis di sini. Saya nak maklumkan bahawa kita ada satu siri lagi Ahad depan. Ahad depan 8 Mac kita habiskan 5 ayat lagi. Okey, minggu depan 8 Mac ada hari Ahad, 8 Mac kita ada kelas. Hari Sabtu pun kita ada kelas. Saya lupa masukkan kat sini. Hari Sabtu kita ada Q&A Al-Quran. Kemudian hari Ahad kita buat 15 ayat sujud, insya-Allah. Tuan-tuan, program ni saya ada sebut tentang kutipan infak untuk Streamlab dengan Zoom tu. Hari ni 1 hari bulan. Hari ni 1 hari bulan 3. Jadi tuan-tuan, esok 2 hari bulan cycle untuk Zoom, untuk Streamlab. So saya akan upgrade subscribe Streamlab mulai esok sebab esok 2 hari bulan setiap bulan dia akan cycle Zoom Streamlab yang baru. So insya-Allah minggu depan kita akan live daripada dua platform seperti biasa, insya-Allah. Zoom pun saya akan buat bulan ni sebab dah masuk bulan 3 sekarang. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ni percuma, siapa nak infak ke nombor akaun yang tertera. Assalamualaikum tuan-tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini
hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, curahkan rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad, selamanya di dalam keabadian kekekalan kerajaan-Mu ya Allah. Ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving care. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.